Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hari Hamzi bin Abdullah dan rakan saya Muhammad Afiq Sabri Rizal. dan saya Amirul Hazim bin Muhammad Adri. Selamat datang ke video pembentangan kami bagi tugasan pengucapan awam. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Memimpin pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati Encik Muhammad Nizam bin Hamid, pensyarah subjek BMMB 1134 serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana diberikan peluang untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Memimpin Pembelajaran dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan. Hadirin yang dihormati sekalian, dunia hari ini sedang mengalami perubahan yang sangat pesat akibat perkembangan teknologi digital. Kehadiran internet, telefon pintar dan platform pembelajaran dalam talian serta teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi dan juga belajar. Jika dahulu banyak pembelajaran bergantung kepada buku-buku teks dan pengajaran secara bersemuka, kini proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif dan berasaskan teknologi. Namun begitu, kemajuan teknologi ini juga menuntut kita untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, pemimpin pembelajaran bukan sahaja merujuk kepada guru atau pensyarah, tetapi juga pelajar yang mampu menyesuaikan diri dalam perubahan teknologi serta memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan. Oleh itu, dalam syarahan ini, saya akan menguraikan 3 perkara utama, iaitu yang pertama, peranan teknologi digital dan AI dalam pendidikan. Yang kedua, ciri-ciri kepimpinan dan pembelajaran dalam era digital. Dan yang ketiga, cabaran serta langkah untuk memimpin pembelajaran secara berkesan dalam dunia yang dipacu oleh teknologi. Memasuki isi yang pertama, iaitu peranan teknologi digital dan AI dalam pendidikan. Hadirin yang dihormati sekalian, teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan dengan kewujudan pelbagai platform seperti pembelajaran dalam talian. Pelajar kini boleh mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Sebagai contoh, penggunaan platform pembelajaran digital membolehkan pelajar untuk mengikuti kuliah atau kelas secara dalam talian, menonton rakaman pengajaran serta berinteraksi dengan guru atau pensyarah dan rakan melalui forum perbincangan. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel dan tidak lagi terhad kepada bilik darjah semata-mata. Selain itu juga, teknologi kecerdasan buatan AI juga semakin banyak digunakan dalam bidang pendidikan. AI mampu membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam melalui sistem pembelajaran adaptif. Sistem ini boleh menyesuaikan kandungan pembelajaran mengikut tahap kemampuan pelajar. Sebagai contoh, jika seorang pelajar mengalami kesukaran memahami sesuatu topik, sistem AI akan memberikan latihan tambahan atau penjelasan yang lebih mudah difahami. Sebaliknya, jika pelajar tersebut sudah menguasai topik tersebut, sistem akan menyediakan cabaran yang lebih tinggi untuk meningkatkan lagi pemahaman mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa teknologi digital dan AI memainkan peranan penting dalam meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran. Memasuki modul isi kedua, iaitu ciri-ciri pemimpin pembelajaran dalam era digital. Hadirin sekalian, dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat ini, seseorang pemimpin pembelajaran perlu memiliki beberapa ciri yang penting. Ciri yang pertama ialah kemahiran literasi digital.
Literasi digital merujuk kepada kemampuan seseorang menggunakan teknologi secara bijak dan berkesan. Dalam era digital, pelajar dan pendidik perlu mahir menggunakan platform teknologi seperti aplikasi pembelajaran, sumber maklumat digital serta perisian yang berkaitan dengan pendidikan. Ciri yang kedua ialah kemahiran untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Walaupun teknologi mampu menyediakan pelbagai maklumat dengan mudah, seorang pemimpin pembelajaran perlu bijak menilai kesahihan maklumat tersebut. Hal ini penting kerana tidak semua maklumat yang terdapat di internet adalah tepat ataupun boleh dipercayai. Selain itu juga, pemimpin pembelajaran juga perlu mempunyai sikap pembelajaran sepanjang hayat. Dalam dunia yang sentiasa berubah, ilmu pengetahuan juga sentiasa berkembang. Oleh itu, seseorang individu perlu sentiasa bersedia untuk belajar perkara baharu serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sentiasa berlaku. Ciri yang seterusnya ialah kemahiran komunikasi yang berkesan. Dalam era digital, komunikasi bukan sahaja berlaku secara bersemuka, tetapi juga melalui platform digital seperti email, media sosial dan aplikasi komunikasi dalam talian. Oleh itu, seseorang pemimpin pembelajaran perlu mampu menyampaikan idea dengan jelas dan berkesan dalam pelbagai medium komunikasi. Memasuki isi yang ketiga, iaitu cabaran dan langkah memimpin pembelajaran dalam era digital. Hadirin yang dihormati sekalian, walaupun teknologi membawa pelbagai manfaat dalam pendidikan, terdapat juga beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Antara cabaran utamanya ialah penyalahgunaan teknologi. Dalam era digital, pelajar mempunyai akses yang luas kepada internet. Namun tanpa kawalan yang baik, teknologi ini boleh disalahgunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat seperti ketagihan media sosial atau penyebaran maklumat palsu. Cabaran seterusnya ialah jurang digital. Tidak semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada kemudahan teknologi seperti komputer, internet yang stabil atau peranti digital. Hal ini boleh menyebabkan ketidaksamaan peluang dalam proses pembelajaran. Oleh itu, bagi memimpin pembelajaran dalam era digital dengan berkesan, beberapa langkah perlu diambil. Yang pertama, kita perlu menggunakan teknologi secara bijak dan beretika. Teknologi seharusnya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, bukannya sebagai gangguan kepada proses pembelajaran. Yang kedua, institusi pendidikan perlu menyediakan latihan dan sokongan kepada pendidik dan pelajar agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan lebih berkesan. Yang ketiga pula, kita perlu menggalakkan budaya pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, di mana pelajar bukan sahaja menerima ilmu tetapi berkongsi idea, berbincang dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulannya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Teknologi ini membuka peluang yang luas untuk meningkatkan kualiti pembelajaran serta memudahkan akses kepada ilmu pengetahuan. Namun begitu, kejayaan dalam memanfaatkan teknologi ini bergantung kepada kemampuan kita untuk memimpin pembelajaran dengan lebih bijak dan terancang. Pemimpin pembelajaran dalam era digital perlu mempunyai literasi teknologi, pemikiran kritis, sikap pembelajaran sepanjang hayat serta kemahiran komunikasi yang berkesan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagai alat untuk membina generasi yang berilmu, berfikiran kritis dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Sekian sahaja syarahan saya pada hari ini.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja pembentangan video daripada kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.